saya Nizati. Saya Nurkaisah Syafiqah. Kami dari SMK The Gang. Hari ini kami ingin menunjukkan cara-cara membuat popia bergedil. Jadi, let's go! Okey, hari ini saya akan tunjukkan bahan-bahan apa yang kita kena ada untuk buat popia bergedil. Kita ada kulit popia, bawang goreng, kentang, daun bawang, ayam. Okey, sekarang mari kita mulakan masakan. Pertama sekali, tuangkan minyak ke dalam kuali. Masukkan kentang yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam kuali. Goreng kentang sampai warnanya berubah menjadi warna golden brown. Apabila dah siap dimasak, kita akan teruskan dengan bahan yang selanjutnya, iaitu ayam. Masukkan ayam yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam kuali. Goreng ayam sehingga airnya jadi kering. Kemudian masukkan sedikit garam. Tambahkan perencah cukup rasa. Teruskan menggoreng ayam sehingga perencah yang ditambahkan tadi sebati dengan ayam bagi melazatkan lagi cita rasa ayam. Sementara menunggu ayam masak, kita beralih kepada kentang. Gunakan lesung batu untuk pendekkan kentang. Masukkan ayam yang digoreng tadi ke dalam bekas kentang. Masukkan daun bawang yang telah dipotong ke dalam bekas kentang. Masukkan bawang goreng ke dalam bekas kentang. Kemudian campurkan semua bahan tadi sehingga sebati. Gelengkan popia dengan menggunakan isi yang dihasilkan tadi. Bahan popia bergedil yang sudah siap digulung tadi ke dalam kuali untuk digoreng. Popia bergedil yang sudah siap digoreng boleh diletakkan ke dalam pinggan. Dah siap masakan kita orang. Next kita orang nak masak apa pula